Hello, hai, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sekarang kita dalam perjalanan nak pergi ke Kedah untuk mempromosikan filem Store apa? Store Sukan. Strawberry Cinta. So sekarang kita nak ke Kulim. Tahu apa masuk Kulim? Nak tahu masuk Kulim, kita jumpa di Kulim. Hai, okey, kalau kemarin kita dah on the way nak pergi ke Kulim. Okey, dalam perjalanan kami tu macam-macam kami tengok nak on the way pergi ke Kedah kan. Okey, kita dah sampai kat Kulim hari ni. Kita dah ada kat Kulim, iaitu tepi Giant untuk mempromosikan filem Strawberry Cinta, iaitu lakonan Yana Samsudin yang akan muncul di Pawagam pada 6 Disember nanti. Sekarang ni kita nak jumpa salah seorang MC yang dekat sini, iaitu salah seorang duta Modenas, iaitu Alung Jam. Coba kau coba, diambil aku coba untuk berbicara dengan kamu. Pernahkah kau ada bila ku perlu untuk meluahkan rasa hati? Fire. Biasa kalau jadikan tugu kat Kedah ni pun kena bakar. Okey, sekarang ni Jana, mainkan watak sebagai cikgu. Ini hero dekat Malaysia yang sedang posing atau Modenas. Dia nak usah Ichigo tu. Lagi. Awak tolak dia, tu pergi. Meh. Boyfriend awak tu. Dia nak Dia nak aku ambil. Wey. Okey, Alung, sekarang kita kat mana? Kita sekarang dekat Pejabat Pos, dekat Kulim Kedah, mana kita sedang membuat satu kempen derma duit untuk menonton filem terbaru lakonan Yana Samsudin, iaitu Strawberry Cinta. Strawberry. Strawberry lah. Epic quote dia kata Strawberry Cinta. Taklah, sebenarnya kita di promosi filem Strawberry Cinta di Kulim. Jangan lupa tonton filem Strawberry Cinta 6 Disember di Pawagam Baperanda. Lepas tu tengok Wawa Semput 31 Januari.